berbentang dengan Qubatul Khadra, Raubah, Bukal Sufah dengan mimbar nanti. Apa lagi nak didustakan? Sembahyang subuh dan peristiwa penangkapan orang berselawat serta pakcik yang disawang-sawang dari berselawat, kita makan di sinilah di shawarma. Tengok Udin duduk dulu sini. Shawarma Udin Udin okey budak dia. Okay, kita pergi ke destinasi yang kita tidak tahu ke mana hanya mengikut saja secara membuta tuli untuk melihat apa yang bakal kita saksikan sebentar lagi yang disampaikan oleh musyrif kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kita berada di satu lokasi yang Nabi SAW datang bersama dengan Abu Sa'id Al-Khudri di sini. Jadi Rasulullah SAW waktu tersebut hari Jumaat, Rasulullah nak bertemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang agung. Waktu tersebut Rasulullah tanya, ada tak sidr? Ini daun sidr. Kemudian waktu tersebut dia ada. Aku keluarkan akhrajah. Kemudian dikeluarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian keluar dengan Rasulullah berjalan sampai di sini. Bila sampai di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basuh kepala Rasulullah dan air itu terpecik masuk dalam telaga ni. Masuk dalam dan menggunakan telaga ni untuk mandi. Jadi ni telaga dia, wallahu alam, air pun dah tak ada. Telaga apa namanya? Telaga Busah. Oh, ni telaga Busah. Telaga Busah yang saya sebut itu di sana tu, kita tunjuk je. Tak pergi jauh. Jadi di sini kawasannya. Yang masuk Busah ni adalah Rasyahah, iaitu macam percikan. Itu maksud percikan tu adalah percikan rambut, percikan air daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini kawasan. Dan tambah. Sila. Itu kawasan ni adalah kawasan Banu Khudrah namanya. Itu salah satu daripada suku kaum Banu An-Najjar di kawasan ni. Okey, kawasan ni. Dan telaga ni telaga yang milik Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Telaga ni milik Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi yang macam Ustaz Anwar cerita tadi, Nabi sampai ke sini dan Nabi basuh kepala Nabi, dan air daripada basuh kepala Nabi tu masuk dalam telaga Al-Busah ni. Jadi kemudian telaga ni lah yang antara telaga yang dikira sebagai yang warid dalam hadis Nabi. Maksudnya yang memang ada hadisnya, diriwayatkan memang air ni memang pernah masuk daripada hasil percikan daripada susuk tubuh Nabi. Nabi basuh kepala,
Nabi masuk kepala Nabi, kemudian apa airnya tu, air lebihan tu termasuk dalam ni. Tu dia namakan jadi bi'ru, telaga yang Nabi pun ada berkait dengan Nabi. Kan kita dah cakap ada 7 kan telaga tu kan, yang memang ada warid dalam hadis Nabi. Yang lain tu semua ada khilaf. Ada bi'ru Jamal lah. Tadi masuk Ramamah, ini masjid Saidina Umar. Saidina Umar. Tengok aku cerita dia. Kosong seorang. SAW pernah solat hari raya di sini. Nabi SAW solat hari raya mengikut tempat tertentu. Ada sebahagian di Masjid Umamah. Kemudian ada yang Nabi solat di tapak Masjid Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada di tapak Sayyidina Ali, ada di tapak Sayyidina Osman. Kemudian di sekarang ni ada di tapak pada Sayyidina Umar. Hakikatnya maksudnya tapak Sayyidina Umar ni adalah Sayyidina Umar yang meneruskan solat hari raya di sini. Maksudnya Nabi solat di sini di kawasan lapang, sebab disunatkan hari raya untuk kita solat di kawasan yang lapang. Jadi Nabi datang ke sini, Nabi solat di sini pada Nabi ketika mana Nabi tinggal di Madinah. Kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar lah yang meneruskan solat hari raya di sini, kemudian dinasabkan kepada Sayyidina Umar. Jadi dalam masjid Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di sini Nabi mengatakan bahawa la yakhruju yawma 'Aidil Fitri illa salatul 'Aid hatta ya'kula tamarat. Nabi tak keluar kat sini, dia kata waktu hari raya tersebut. Aku tak keluar, kata Nabi. Nabi tak keluar maksudnya pada hari raya Aidil Fitri, melainkan Nabi makan tamar terlebih dahulu baru Nabi datang ke sini. Itu diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kemudian itu maksudnya Nabi makan dulu di rumah, baru Nabi datang di sini. Jadi kita boleh bayanglah rumah Nabi di situ, kemudian Nabi datang di sini, kemudian Nabi solat hari raya. Jadi tapak hari raya yang ini tahun, tapi bukan yang pertama, tahun ketiga Hijrah. Tahun ketiga Hijrah. Sebab tempat solat hari raya Sayyidina Abu Bakar pada tahun 8 Hijrah. Jadi tapi yang ala kulihat tempat pertama Nabi solat hari raya itu di Masjid Al-Umamah. Situ. Kemudian ada Masjid Sayyidina Ali. Nombor 2. Sini apa? Ni? Sini yang nombor 3. Nombor 3. Nombor pertama? Masjid Qaslah. Qaslah. Tapi ala kulihat dalam kitab ada tulisan Masjid Umamah antara masjid pertama juga. Wallahu a'lam. Mungkin ala hasil riwayat. Tamam. Itu saja berkaitan dengan Masjid Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam. Lagi? Jadi nanti tulis dah. Okay, kita meninggalkan Masjid Sayyidina Umar dan kita akan pergi ke Masjid Sayyidina Osman. Okay, inilah dia Masjid Ramamah yang famous tu ya, berkaitan dengan Masjid Nabawi, Masjid Awan Gemawan. Inilah dia. Boleh tengok di description nanti. Ini tempat dikatakan pertama kali Nabi semayang mengimamkan solat hari raya, ikut satu qaul, satu pendapat. Tak banyak-banyak Nabi solat hari raya Aidilfitri, Aidiladha, Istisqa dan juga jenazah ghaib Najasyi. Jadi ada 4 solat yang Nabi solat kat sini. Solat hari raya, solat hari raya Aidilfitri, Aidiladha, Istisqa minta hujan, kemudian dengan solat solat jenazah ghaib An-Najasyi. Dekat sini. Kalau bisa betul sini. Kenapa dinamakan Ramamah? Sebab waktu Nabi SAW solat kat sini, Nabi dilindungi oleh awan.
awan lindungi Nabi. Kemudian lepas Nabi selesai solat istisqa, turunnya hujan. Okey, turunnya hujan. Bila dah turun hujan, lepas tu dalam masa lebih beberapa hari tu, jadi lepas tu hujan tak henti turun. Kemudian jadi sahabat rasa macam yalah macam terni lah sebab apa? Terganggu lah sebab hujan turun, asyik turun je kan. Jadi kemudian Nabi mintakan sahabat untuk doa balik biar Allah berhentikan hujan pula. Itu Nabi doa balik, kemudian hujan berhenti. Itu mukjizat Nabi lah, Nabi SAW. Jadi kita sebelum ni ke masjid berapa? Tadi? Masjid Sayyidina Abu Bakar yang ke berapa? Ketiga ke keempat Nabi solat raya? Tadi kita cakap ha? 8 Hijrah. Ha? 8 Hijrah. 8 Hijrah masuk tahun ke-8 lah. Tahun ke-8, tahun ke-8. Tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah maksudnya tahun ke-8 lah Nabi di Madinah. Nabi kat Madinah 10 tahunan dalam Syama'il. Jadi tahun ke-8 Hijrah 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi solat hari raya di sini, di Masjid Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sebab apa dia namakan Masjid Sayyidina Abu Bakar ni nama Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Abu Bakar? Sebab lepas Nabi wafat, waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar yang solat hari raya teruskan untuk solat hari raya di sini. Sebab apa? Sebab kemungkinan sebab Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi pernah solat di sini, jadi dia pun pilih dekat tapak ni untuk nak teruskan solat hari raya di sini. Jadi tu yang dinamakan Masjid Sayyidina Abu Bakar. Okey, kat sini dia skip sejarah ni. Dia tak letak Nabi solat di sini. Yalah Haji, teman-teman. Kena wuduk ni. Tak ada wuduk pula. Oh sayang. Dah apa tak cek bila ngabung lah. Kalau kau nak kau bayar terus. Ambil berapa bilik kau nak? Aku seorang-seorang. Bayar berapa? Alhamdulillah. Lupa like, share, komen dan Subscribe di bawah. Rezeki tu lah. FB satu, YouTube channel satu lah. Subscribe. Berkat doa buang lah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini selai. Khalas. Dah itu je. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan masuk YouTube. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita edit. Alhamdulillah, kita sekarang ni berada di tapak yang special. Di sini berlakunya solat hari raya. Cuma saya cari dalam maklumat dalam buku tak bagi tahu. Yang keenam. Jadi kalau macam tu yang keenam masuk solat hari raya pada tahun yang ke-6 Hijrah. Jadi Nabi solat di sini, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu menyambung apa yang Nabi lakukan, maka solat Id Sayyidina Ali ketika tersebut di sini. Katanya pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Osman, Sayyidina Osman waktu tu berlaku pemberontakan. Maka bila berlaku pemberontakan, yang ada yang nak bunuh Sayyidina Osman tak boleh nak keluar. Jadi yang kemudian Sayyidina Ali lah menjadi imam waktu tersebut, maka dia solat di sini. Dan pada asalnya ni adalah tapak Rasulullah SAW solat hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri di sini. Kemudian disambung oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pada zaman Sayyidina Osman. Wallahu taala a'lam. Lagi Farid? Ada? Alas. Segi Sayyidina Osman punya masjid pula. Kita balik. Kau dah buka. Ya. Macam Malik Rusinan dia tu belakang. Belakang Matahaf. Tapi ambil gambar. Jom ambil gambar. Ada dah. Dan katanya makam juga di situ. Mutaham ni. Matahaf ni. Assalam ni. Belakang tu di situ. Oh. Tapi macam tinggalnya Mataham ni. Matahaf pun tak jadi lah. Untuk kalah. Dimakamkan Sayyidina Malik bin Sinan. Ustaz kita lalu atas dia dah. Lepas tu kita tak tahu nak buat macam mana. Tapi kat sini sekitar ni. Kita ni makam Sayyidina Malik bin Sinan. Makam mana sahabat? Sahabat Nabi yang syahid waktu Uhud. Kan kita dah cerita waktu di Uhud saja. kan, Sayyidina Malik bin Sinan kan. Jadinya kemudian ada sebahagian waktu mula-mula Nabi kata siapa nak bawa balik para syuhada ni boleh bawa balik tanam di Madinah kan. Kemudian siapa yang tak nak bawa balik tinggal. Jadinya sebahagian daripada mereka kan bawa balik jenazah keluarga masing-masing kan. Jadinya kemudian Nabi apa tu sebagai jadinya dia ditanamkan di sini. Sayyidina Malik bin Sinan. Yang kita cerita Sayyidina Malik bin Sinan ni waktu perang Uhud, dia lap darah Nabi dan kemudian dia
apa dijilat darah baginda Nabi SAW, dan Nabi kata apa, kalau kamu nak lihat apa darah yang bercampur dengan darah aku, maka lihatlah siapa, Sayyidina Malik bin Sinan. Jadi makam dia di mana? Di sini. Dan di sini jugalah di apa masjid masjid, nama masjid kat sini dibuat masjid dan namanya Masjid Sayyidina Malik bin Sinan atas nama beliau sendiri. Kemudian tak silap kena tengok balik. Okey, dan di sini jugalah di makam Sayyidina Malik bin Sinan ni jugalah Nabi SAW solat raya hari apa tahun ke-4 Hijrah. Tahun ke-4 Hijrah. Dekat sini. Ni antara tempat solat hari raya Nabi juga. Okey, nanti boleh check lah. Kan Sayyidina Malik bin Sinan ni, ini lokasi dia memang sini. Utara ni memang lokasi dia. Jasadnya pun memang kat sini. Jasadnya memang kat sini, cuma tak diketahui tepat dia kat mana. Tapi area sini, memang area sini. Jasad dengan Kenapa dia tak pindahkan ke tu Allah dia perpindahkan ke tak, itu kita tak tahu. Tapi kita dimaafkan kalau kita ni macam ni. Sebab kita ya. Nabi solat Aidil Aidil Adha, dan kemudian Nabi melakukan sembelihan binatang korban di sini. Di tempat Nabi lakukan sembelihan binatang korban waktu Aidil Adha. Dan Nabi solat Aidil Adha dekat sini. Cuma hari raya ke berapa hari raya apa? Kemudian dia kata dia dimakamkan di idfinuhum haitsu suri'u, kat situ. Dia dimakamkan dekat situ. Kemudian Masjid Sayyidina Osman. Masjid Sayyidina Osman ni. Fikirlah kat sini diriwayatkan awal fit dan juga adha salla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat sini. Maksudnya awal fitri, Aidil Fitri dengan Aidil Adha. Nabi solat dekat Masjid Sayyidina Osman di sini. Tapi riwayat lain kata seorang kan. Fokus ke buat macam ni, mana dia nak duduk? dia nak kawan. Faham. Nak apa aman? Apa? Ustaz, Aman. bagi 2 minit ni pasal ni. 2 minit Boleh. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom. Belakang ni tempat Sakifah Bani Sa'idah, ataupun kiranya tempat yang famous sejarah, tempat memilih tempat para sahabat memilih untuk pemilihan khalifah yang pertama waktu Nabi SAW wafat. Nabi wafat pada hari Isnin. Kemudian Nabi dikebumikan pada hari Rabu, betul? Okey, pada hari Rabu waktu duha. Selepas berlakunya pemilihan khalifah yang pertama. Jadi yang kat sini dah berlaku perselisihan di kalangan para sahabat. Ada sahabat yang nak Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Ada kelompok sahabat yang nak Sayyidina Umar jadi khalifah. Ada sahabat yang nak Sayyidina Ali jadi khalifah. Ada sahabat yang nak Sayyidina Osman jadi khalifah. Jadi berlakulah perselisihan antara di kalangan para sahabat. Kemudian Sayyidina Umar yang mencadangkan, Sayyidina Umar sendiri mencadangkan yang bahawasanya yang paling layak untuk menjadi khalifah yang pertama adalah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sebab kata Sayyidina Umar, waktu sebelum Nabi wafat, waktu Nabi sakit, Nabi sendiri yang perintahkan untuk kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Jadi Sayyidina Umar kata ini menunjukkan dalil yang menunjukkan bahawasanya Sayyidina Abu Bakar ni adalah dia yang lebih layak untuk menjadi khalifah selepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kita pergi ke mall. Ada pergi bopang. Minimum time.
Oh. Mana dalam kedai ni? Tu kat depan ni, tempat depan tu. Ni. Depan tu. Kau kena ni bang. Nanti kedai. Tu tempat dia duduk. Nampak aku. Ni pengawal-pengawal ni tak boleh. Apa tantangan kita? Malam ni apa cerita? Okay, malam ni insyaAllah kita akan jangan gelak. Malam ni insyaAllah kita akan buat khusus umrah dan maulid dan bacaan hadis 40 Syama'il Muhammadiyah bersempena dengan maulid baginda Nabi SAW pada hari ini yang kita buat di bumi Madinah. Semoga Nabi gembira dengan kita, Nabi bangga dan Nabi sudi bagi syafaat kepada kita semua insya-Allah taala. Di mana tu saya buat? Di kebun kurma. Rif Bustan. Ada jamu-jamu sikit ya. Dan last kali kita akan ada jamuan nasi onta. Nasi onta. Malam ni special kan jamuan eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Zawiyah Kiswah di Kampung Ceruk Syabuddin Temelur. Nombor mutadih khas Wakaf Pahang anda tu tengok gambar. Yang tu pula Yang Amat Mulia Tengku Amin menyerahkan CJ pelantikan pada 25 Februari di Kuantan. Tu pula pagar dan pintu gerbang dah siap hasil wakaf Hokma. Dan ni pula tempat gua tunjuk tu nak menyiapkan surau Pondok Zawiyah. Projek ni anda dalam portal Wakaf Pahang. Dapat potongan cukai hasil. Sila ke bayar.